nama saya Amin. Saya baru je guna Acuva ni kurang lebih baru 8 bulan lah. Termasuk 6 bulan pertama awal subscription. This year saya renew subscription lah masa Merdeka punya promo. So dah dengan FY think sejak daripada tahun 2021 think selepas Covid tu lah saya join untuk mula start tabur saham lah. Actually ada orang guna main saham kan, tapi saya labur sebab tu duit sendiri. So saya tak nak rugi duit tu. So saya nak gunakan duit tu untuk tambah whatever pendapatan yang saya cuba untuk tambahkan lah. So anyway, saya guna Acuva ni so far menarik lah. Bukan saya cakap menarik sebab apa? Sebab dia memudahkan technical analysis. So kalau macam faham kan, kita buka untuk buat fundamental analysis tu kan mengikut apa yang kita dah belajar hari ni So yang technical analysis tu actually kalau kita nak tengok all the bands, nak tengok dia turun naik ke, actually kita nak tengok macam mana dia nak melepasi target price yang kita nak beli ke, nak masuk ke atau nak keluar ke, dia susah dengan chart yang biasa. So Acuva ni dia membantu memberikan kita signal yang lebih mudah untuk masuk dan keluar. Tapi ni pengalaman saya lah. Saya ambil 6 bulan pertama. 6 bulan pertama iaitu berhabis pada bulan 8. So maksudnya dia start daripada awal tahun bulan 2 saya subscribe sampai bulan 8. Bulan 8. So kalau kita perasan actually masa awal-awal sampai bulan 7 tu tak ada saya pun tak ambil apa-apa. Tak ambil apa-apa kecuali bulan 8 tu saya start trading lah. Actively trading. So sejak daripada bulan 8 habis subscription, saya masuk balik subscription tu sebab ada promotion. And then saya tahu yang kita punya bursa bullish lah. So daripada start daripada bulan 8 sampai bulan 10 alhamdulillah dengan bantuan team FY, dengan bantuan Cik Zuri dan actually Opa sifu untuk Acuva. Dia nampak macam tak logik kan, tapi saya tak pernah loss lagi lah.